Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia hari ini berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri di Istana Negara di Kuala Lumpur. Majlis berkenaan dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, Menteri-Menteri Kabinet dan perwakilan asing antaranya United Kingdom, Iran, Azerbaijan dan Indonesia. Majlis yang dihadiri lebih 600 tetamu itu turut disertai Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Saleh. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, baginda berdua berkenan meluangkan masa beramah mesra bersama tetamu. Terdahulu, Sultan Ibrahim dan Raja Zarid Sofia berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidilfitri di Surau Utama Istana Negara.